Oh, ada apa ni? Apa ni? Ramainya orang. Tapi bang, apa benda ni? Akhirnya, Suzuki dah lancarkan GSX-80 dan 8TT. Jom aku tunjukkan. Enjin 776cc parallel twin DOHC generasi baru Suzuki menghasilkan 82 horsepower dan 78 Nm of torque dengan kuasa yang datang secara smooth dan responsif. Reka bentuk chassis-nya menggunakan rangka keluli jenis twin spar dengan subframe berasingan. Ia memberikan kestabilan dan pengendalian yang mantap. GSX-80 tampil dengan gaya retro modern diinspirasikan dari model klasik Suzuki T500 Titan. Tangki 2 tona dengan warna kontras, bahagian belakang berkemasan hitam matte dan logo 3D 8 ball menyerahkan gaya ikoniknya. Ia juga dilengkapi ride-by-wire, bi-directional quick shifter, dual ABS serta sistem pintar Suzuki Intelligent Ride System SIRS untuk kawalan lebih tepat dan selamat. GSX-80T pula membawa sentuhan gaya perlumbaan klasik dari era GS750 dan GS1000 dengan kaul hadapan klasik, jalur kontras sporty dan fork hadapan KYB berwarna hitam yang menaikkan karakter yang agresif. TT bermaksud timeless, melambangkan gabungan gaya klasik dengan teknologi moden. Turut dilengkapi traction control, mod tunggangan SDMS dan tangki 16.5 liter untuk perjalanan jauh yang lebih meyakinkan. Jadi, kalau korang suka motor retro, korang boleh pertimbangkan motor ni, di mana harga untuk 8TT adalah RM63,600 dan 8T RM59,600. Mana satu jadi pilihan korang?